Aku tak sure apa yang viralnya. Minggu lepas aku dah review cekak untuk hole hijab. Kali ni aku nak review satu benda. Tadee! Ini katanya adalah stain remover. Aku sangat curious sebab diorang kata benda sekecil ini boleh hilangkan stain dekat baju. Untuk mencuba benda ni, aku mengorbankan satu baju aku. Aku akan letak beberapa stain and kita akan cuba adakah jenis-jenis stain tu boleh dihilangkan oleh benda ni. Nama dia Magic Stain Remover Pen. Magic ke tak magic, kita kena cuba. Ini stain kicap dah 1 hari. Kejap lagi aku letak benda-benda lain juga untuk aku try dengan benda ni. Benda ni dia ada 2 parts tau. Yang ni adalah dia punya roll tu. Macam roll perfume minyak atar tu ni. Gosok dekat stain tu. Kat bawah ni adalah brush dia. Okay, ni adalah kicap. Tak hilang pun. Mungkin juga dia hanya untuk stain baru ataupun brush dia yang tak function. Okay, tak apa. Aku guna cara tradisional mak-mak kita. Dia memudah lah tapi dia tak hilang. Susah sikit aku rasa sebab dia dah lama. Minum-minum terkena kopi. Macam hilang je. Hilang ke ni? Tak tahu kalau dia kering dia akan ada line ke tak. Dia macam bukan hilang. Dia macam menyebarkan je kopi tu ke tepi. Kuah laksa. Aku rasa guna benda ni memang susah lah. Sebab it's not brush. Dia keras. Sambal. Dia macam menyebarkan kekotoran tu. Tak hilang pun. Dah cuba dekat kopi, kuah laksa, kicap dengan sambal. Kicap tu maybe sebab dia dah sehari. Tapi yang fresh stain pun tak hilang actually. Dia claim boleh hilangkan stain tu macam on the spot dekat baju. Kita pergi makan and then tengah makan terkena sambal kan. So gosok-gosok betul hilang. Mungkin roll ni kena gosok je dekat stain sampai stain tu hilang. Tapi apa function bros ni? Eksperimen aku hari ni gagal. Aku tak salahkan benda ni 100%. Korang pernah cuba tak benda ni? Maybe cara aku yang salah. Mungkin benda ni jadi. Sebab takkan dia viral for no reason. Ramai cakap jadi. Tapi aku buat tak jadi. Cara aku salah ke?